Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada doktor. Saya Diana Amanda binti Daim, bernombor matrik D20221102899 daripada grup B Agama dan Masyarakat. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang Religion Market Model dan bagaimana ia diaplikasikan dalam konteks sosioekonomi di Malaysia. Pengenalan ringkas tentang teori Religion Market Model. Teori Religion Market Model ini diperkenalkan oleh Rodney Stark dan disokong oleh analisis data iaitu Robert Barrow. Mereka berpendapat bahawa agama ni berfungsi seperti pasaran di mana ianya wujud penawaran antara institusi agama dan permintaan antara masyarakat yang mencari makna, identiti dan kesejahteraan. Selain itu juga lebih banyak pilihan agama, lebih tinggilah persaingan dan lebih aktiflah pelibatan orang ramai dan masyarakat dalam inovasi dan penyampaian agama. Organisasi agama juga akan berusaha menawarkan produk spiritual yang lebih berkualiti seperti program komuniti, pendidikan, kebajikan dan bimbingan moral. Dalam erti kata lain, agama ni berkembang apabila wujudnya kebebasan dan hak untuk bebas antara masyarakat dalam adaptasi dan daya tarikan kepada masyarakat. Terusnya, bagaimana model ini relevan dalam Malaysia? Seperti yang kita tahu, Malaysia ni adalah negara majmuk di mana masyarakatnya berbilang kaum. Terdapat bangsa India, Melayu, Cina dan agama juga berbeza di mana Islam, Hindu, Buddha dan sebagainya. Jadi keadaan ini mewujudkan pasaran agama yang pelbagai walaupun Islam mempunyai peranan istimewa sebagai agama persekutuan iaitu agama rasmi di Malaysia. Terusnya kita pergi kepada persaingan sihat antara institusi agama di mana setiap agama berlumba meningkatkan kualiti pengajaran, kelas kerohanian, khutbah yang lebih relevan dan pusat komuniti kerja amal serta penggunaan media digital. Contohnya masjid, gereja dan kuil kini menawarkan program kebajikan bukan sahaja menjadi tempat ibadah, malah tempat tersebut menjadi tempat untuk komuniti berkumpul, saling menukar pendapat, mendapatkan bantuan dan sebagainya. Kita pergi kepada implikasi terhadap sistem sosioekonomi Malaysia. Yang pertama, sumbangan ekonomi. Institusi agama ni menyumbang kepada ekonomi lah, seperti yang kita tahu melalui sumbangan melalui sektor pendidikan, zakat, wakaf serta pelancongan agama, perniagaan halal dan aktiviti komuniti. Contohnya macam industri halal di Malaysia berkembang kerana permintaan rakyat Malaysia di mana yang majoritinya beragama Islam, permintaan yang selari dengan logik permintaan pasaran dalam model Religion Market Model. Kedua adalah kesejahteraan sosial di mana apabila institusi agama tu aktif menyediakan bantuan masyarakat tanpa mengira agama dan bangsa. Sebagai contoh, bantuan food bank yang terdapat di masjid, di kuil ataupun mana sahaja yang membantu masyarakat yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan bantuan, ianya mengurangkan tekanan ke atas sistem kebajikan kerajaan. Kesimpulannya, Religion Market Model ini membantu kita memahami bagaimana sebuah agama di Malaysia bukan sahaja berkait dengan kepercayaan, malahan ianya juga mempengaruhi dinamik sosial dan ekonomi negara. Melalui persaingan sihat dan inovasi dalam penyampaian, institusi agama tersebut mampu kekal relevan dan terus menyumbang kepada pembangunan masyarakat Malaysia secara keseluruhan. Sekian, terima kasih.